Johor Darul Ta'zim FC sekali lagi mencetuskan sensasi besar dalam arena bola sepak Malaysia apabila khabar angin tersebar bahawa kelab Gergasi Selatan itu sanggup mengorbankan 5 nama besar demi membawa masuk seorang pemain bintang bertaraf tinggi. Berita ini segera menggegarkan pasaran perpindahan dan menjadi topik hangat dalam kalangan penyokong, pemerhati sukan serta media tempatan dan serantau. JDT bukan kelab asing dengan keputusan berani. Sejak transformasi besar yang dipacu oleh Tunku Ismail, kelab ini dikenali sebagai organisasi yang sentiasa berfikir jauh ke hadapan. Mereka tidak terikat dengan sentimentaliti semata-mata, sebaliknya menilai setiap pemain berdasarkan keperluan pasukan dan sasaran jangka panjang. Kali ini, langkah yang dikatakan bakal diambil jauh lebih ekstrem berbanding sebelum ini, apabila sehingga 5 pemain berprofil tinggi dikaitkan dengan kemungkinan dilepaskan. Apa yang membuatkan situasi ini lebih menarik ialah identiti bintang yang menjadi sasaran. Walaupun belum didedahkan secara rasmi, pemain tersebut dipercayai memiliki reputasi besar di peringkat Asia atau antarabangsa, dengan pengalaman di liga kompetitif serta kemampuan mengubah corak permainan sesebuah pasukan. Kehadiran pemain seperti ini bukan sahaja meningkatkan kualiti di atas padang, malah memberi impak besar dari segi mentaliti, komersial dan imej JDT di peringkat global. Pengorbanan 5 pemain bukan keputusan kecil. Setiap pemain yang dikaitkan dengan kemungkinan keluar mempunyai peranan penting dalam kejayaan JDT sebelum ini. Ada yang menjadi tonggak utama, ada yang menyumbang gol dan assist, dan ada juga yang dikenali sebagai pemimpin di bilik persalinan. Namun dalam dunia bola sepak moden, keseimbangan skuad dan kecekapan pengurusan kewangan sering menjadi keutamaan berbanding status individu. Dari sudut kewangan, strategi ini dilihat logik. Melepaskan beberapa pemain bergaji tinggi mampu membuka ruang besar dalam struktur gaji kelab. Ini membolehkan JDT melabur kepada seorang pemain elit tanpa menjejaskan kestabilan kewangan. JDT juga terkenal sebagai kelab yang berdisiplin dalam perancangan, jarang membuat pembelian secara rambang tanpa asas kukuh. Secara taktikal, kehadiran seorang bintang besar boleh mengubah keseluruhan sistem permainan. Jurulatih mungkin membina pasukan berasaskan kekuatan pemain tersebut, sekaligus menyebabkan beberapa pemain sedia ada tidak lagi sesuai dengan peranan baharu. Inilah realiti bola sepak profesional, di mana perubahan sistem sering membawa kepada perubahan pemain. Reaksi penyokong JDT terbahagi kepada 2. Sebahagian besar menyokong penuh langkah berani ini kerana percaya dominasi domestik sahaja tidak lagi mencukupi. Mereka mahukan JDT benar-benar menjadi kuasa besar Asia dan untuk itu pengorbanan perlu dilakukan. Namun ada juga yang meluahkan kebimbangan kerana kehilangan terlalu ramai pemain serentak boleh menjejaskan keserasian pasukan, terutama jika bintang yang dibawa masuk gagal menyesuaikan diri atau berdepan kecederaan. Walau apapun, satu perkara jelas, JDT sekali lagi menunjukkan mentaliti kelab elit. Mereka tidak takut mencabar norma, tidak gentar menerima kritikan, dan sentiasa berani mengambil risiko terancang. Langkah ini juga memberi isyarat jelas kepada pencabar domestik bahawa jurang kualiti tidak akan dibiarkan mengecil, sebaliknya terus diperlebar. Dalam masa terdekat, tumpuan pastinya terarah kepada pengumuman rasmi kelab. Jika khabar ini menjadi kenyataan, ia bakal menjadi antara perpindahan paling besar dalam sejarah Liga Malaysia. 5 nama besar mungkin pergi, tetapi seorang bintang dijangka hadir membawa harapan baharu. Sama ada strategi ini akan membuahkan hasil atau sebaliknya, hanya masa yang akan menentukan. Namun satu perkara pasti, apabila JDT bergerak, seluruh bola sepak Malaysia pasti akan terasa gegarannya.